شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya muliakan sahabat saya, saudara pengerusi, hadirin hadirat tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, seperti biasa, marilah sama-sama kita rafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dengan kesempatan dan keizinan yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dapatlah sama-sama kita muliakan hidup kita dengan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk sama-sama memuliakan hari yang baru ini, iaitu hari Ahad pada pagi ini, dengan melakukan ketaatan dan menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Kita mulakan pada pagi tadi dengan salat subuh, ya. Ada yang salat subuh berjamaah, itu yang terlebih afdal. Kemudian kita baca Quran, baca maksurat. Kemudian sebelum datang ke kuliah kita pada pagi ini, ada yang ambil wudu dan ada yang tak ambil wudu. Yang ambil wudu, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, ini satu kesempatan Allah bagi dekat kita untuk buat suatu benda yang baik. Ya. Maknanya kita nak buat sesuatu benda yang baik, kita buat macam mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat sesuatu benda yang baik, dia mulakan dengan wudu. Nak pegang suatu benda yang baik, ambil wudu, pegang. Nak baca Quran, nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada wudu pun boleh pegang. Tapi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwudu dalam segala hal. Ya, kita nak datang pada pagi ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita berwudu dulu. Kemudian kita sembahyanglah solat sunat duha. Ya. Ambillah tuan-tuan dan perempuan yang telah melakukan solat sunat duha. Solat sunat duha adalah di antara solat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat witir, solat tahajud dan solat sunat duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkannya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat duha, ya, di pagi hari, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dia walaupun sebanyak buih yang ada di laut. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa orang yang melakukan salat sunat duha. Salatnya 2 rakaat, boleh 4, boleh 6 pun boleh. Ya, pulang kepada kemampuan seseorang. Dia rasa dia boleh buat 2, dia buatlah 2. Rasa boleh buat lebih sikit, dia buat lebih sikit. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ini peluang yang Allah bagi kepada manusia. Allah nak ampunkan dosa seseorang. Ya, kita banyak dosa. Kalau kita muhasabah, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, setiap hari daripada bangun tidur sampai kita tidur semula nanti,
nak kira dosa, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, lalai, lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak larat nak bilang. Jadi peluang ini kita ambil lah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dekat kita, kita ambil. Di sinilah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, orang yang selalu buat salat sunat duha. Kita perhatikan kawan-kawan kita tuan-tuan, perempuan sekalian, yang selalu buat salat sunat duha ini, kita nampak sinar di wajahnya. Kita nampak dia, hidup dia, alhamdulillah Allah bagi kesenangan kepada dia. Ada masalah pun dia hadapi masalah tersebut dengan rasa redha, sabar dan sebagainya. Dia tidak pernah mengeluh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji macam itu tuan-tuan, perempuan sekalian. Orang yang salat sunat duha, Allah ampunkan dosa dia. Kemudian orang yang salat sunat duha ini, kata Nabi SAW, Allah murahkan rezekinya. Allah akan murahkan rezeki seseorang yang salat sunat duha. Rezeki bukan kita nampak dari segi keuangan semata-mata. Segala-gala yang kita perlukan dalam hidup atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang bentuk kebaikan, semuanya rezeki Allah. Kita nak datang ke kuliah hari ini, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita nak datang dengan perasaan yang tenang, yang selesa, yang tak ada fikir apa-apa, kita nak tumpukan kepada kuliah semata-mata. Kalau kita dapat datang dengan keadaan tersebut, maksudnya itu satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak kita tuan-tuan, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Suami dan juga isteri kita yang baik, yang saleh, yang salehah juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang anak kita berjaya dalam pelajaran, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya rezeki daripada Allah. Sebab itu dalam solat sunat duha kita baca doa, ya Allah, in kana rizqi fis sama, ya Allah, kalau sekiranya rezeki itu ada di atas, fa anzilhu, maka turunkan ya Allah. Wa in kana rizqi fil ardi, kalau rezekiku masih berada dalam bumi, fa akhrijhu, maka keluarkan ya Allah. Wa in kana rizqi wa in kana mu'asiran fayassirhu, kalau rezekiku susah sangat nak dapat ya Allah, mudahkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau jauh ya Allah, dekatkan ya Allah. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ini diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan murahkan rezeki kita setiap hari. Baik. Pada pagi ini kita akan sambung perbincangan dalam kitab Ringkasan Nasihat Agama dan juga Wasiat Iman ini, muka surat 70. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kata pengarang kita, at-tahzir min qaswatil qalbi wa ghaflatih. Tahzir dalam bahasa Arab disebut, dia kata berjaga-jaga ataupun peringatan, waspada. Min qaswatil qalbi wa ghaflatihi, daripada keras hati dan juga hati yang lalai kepada Allah. Wa iyyaka wal qaswatu wa hiya ghalzul qalbi wa jumudihi hatta la yasta'siru bil mau'izati wa la yariqu wa la yalinu 'inda dhikril maut wal wa'di wal wa'id wa ahwalul akhirah. Qala sallallahu alaihi wasallam, ab'adul asya'i, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kadang-kadang kita nak kena sebut, jangan baca dengan bacaan yang salah. Sebab bahasa Arab ni kalau kita baca dengan bacaan yang salah, dia membawa pengertian yang berbeza-beza. Silap baru. Dia tak ada baris. Kalau silap kita letakkan baris, maksudnya silaplah maknanya sebahagian perkataan. Contoh saya bagi perkataan bara, ba dan juga ra. Bila sebut bara tu boleh jadi bur, ba di depan, bur, ba di atas, bar, ba di bawah, bir. Bir itu maksudnya kebaikan, bar itu maksudnya daratan, bur itu maksudnya gandum. Jadi satu perkataan tapi barisnya berbeza, terus dari makna. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena baca dengan betul. Ab'adul asya' ila Allah Ta'ala, apa dia ni? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun tak sempat nak rajak. Apa dia cikgu? Dia tulis alif lam qaf lam. Siapa ada versi kitab yang lain? Agak-agak saya nanti saya akan rujuk semula. Al-aqlu,
kemungkinan tersilap cetak dekat situ. Al-aqlu, alif, tuan jangan betulkan lagi. Al-aqlus salim, al-aqlul qasi, ya, bukan al-qallul qasi. Ab'adul asya'i ila Allah Ta'ala, la'alla as-shawab, mudah-mudahan yang betulnya al-aqlul al-qasi, ya. Baik. Wa fi al-hadis al-akhar wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aa min qalbin ghafilin. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aa min qalbin ghafilin. Dua hadis Nabi SAW dalam bab ini, ya. Maksudnya, tajuk kita hari ini, jangan biarkan hatimu keras dan lalai. Waspadalah, jangan sampai anda menyandang sifat keras hati dan sifat kasar, sehingga apabila menerima nasihat tidak berkesan sedikit pun. Hati tidak merasa tersentuh lagi bila disebutkan maut, dan tidak bergetar mendengar janji-janji balasan dari Allah dan ancamannya mengenai hal ehwal akhirat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat jauh daripada Allah Ta'ala ialah hati yang keras. Al-qallu tu yang disebut dalam hadis tu, yang ditulis dicetak dalam kitab kita tu, alif lam qaf lam. Saya tak tahu sama ada al-qalbu juga disebut sebagai hati, ya. Yang tu Allah Subhanahu wa taala nanti saya akan rujuk. Tapi kalau al-aqlu maksudnya akal tu termasuk hati. Al-aqlu al-qasi, hati yang keras, ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ingatlah bahawa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmizi dan Khatib. Baik, kata dia, waspadalah jangan sampai anda menyandang sifat keras hati dan sifat kasar. Dia suruh, pengarang kita ini suruh kita waspada. Maksudnya masing-masing kita lah, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita mesti muhasabah. Muhasabah diri masing-masing. Muhasabah ini satu amalan yang juga dilakukan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat Nabi. Dan dia, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sebab itu kita tengok awliya Allah as-salihin, wali-wali Allah yang saleh-saleh, sahabat-sahabat Nabi SAW, tuan-tuan, ulama-ulama kita, tuan-tuan, sering melakukan muhasabah pada Allah. Muhasabah ni apa maksud? Dia suruh kita muhasabah diri, jangan sampai kita sandang ataupun kita punyai hati yang keras dan juga hati yang kasar, sifat kasar. Ya, dan kita semak dah setiap hari ini. Dia suruh kita buat macam tu, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Pasal apa muhasabah ni penting dalam hidup. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jaga diri maksudnya, bila nak jaga diri, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita kena tengok balik apa yang kita buat setiap hari itu, adakah kita boleh selamat daripada api neraka Allah. Yang semalam kita buat semalam ni, adakah perbuatan yang kita buat semalam tu boleh selamat kita daripada api neraka Allah? Ataupun yang kita buat semalam tu menyebabkan Allah murka dekat kita, besok Allah akan campakkan dalam api neraka. Kena muhasabah, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Kalau kita buat benda yang baik, alhamdulillah, hari ini kita akan elokkan lagi, perbaikan lagi. Kalau yang tak elok, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, cepat-cepat. Wa iza fa'alu fahishatan, apabila buat satu benda yang tak elok, au zalamu anfusahum, ataupun zalim kepada diri masing-masing, zakarullah, cepat-cepat ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru li dzunubihim, maka Allah akan ampunkan dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang boleh ampunkan dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cara kita, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Berapa banyak pun kita pernah senarai, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, senarai dosa daripada pagi semalam sampai ke hari ini. Cuba senarai tengok.
Daripada banyak-banyak tu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, berapa banyak kita dah minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun yang minggu lepas belum lagi minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kalau kita tak minta, Allah akan ampunkan? Apabila begitu keadaannya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, tiba-tiba satu hari kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan dosa kita belum diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak pernah minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah esok di hari akhirat esok ada peluang lagi minta ampun dengan Allah? Tak ada. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari akhirat esok nakhtim ala afwahihim, kami belenggukan, tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan bercakap dengan kamu besok di hari akhirat ialah tangan-tangan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Yaksibun, ya? Dan akan mempersaksikan di depan kami besok semua anggota yang kamu gunakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tidak kita nak sebut ya Allah ampunkanlah dosaku di hari akhirat besok, tidak ada. Jadi kesempatan yang ada di depan kita hari ini tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita muhasabah diri, ya? Baik, dia kata jangan sampai anda menyandang sifat keras hati dan juga kasar, ya, sifat keras hati. Keras hati ni apa maksud tuan-tuan? Benda yang keras. Dinding ni keras sifatnya. Dinding ni keras sifatnya. Bila benda yang keras tuan-tuan nak masuk, kita baling kuat macam mana pun kepada dinding tersebut, tidak akan terkesan sesuatu. Tak, dia tak boleh serap tuan-tuan. Macamlah hati yang keras. Hati yang keras nak masuk satu hidayah Allah, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tak masuk. Sebab apa hati itu keras? Sebab maksiat. Al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu itu sifatnya cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan masuk ke dalam jiwa hati yang penuh dengan maksiat pada Allah. Ya, orang yang selalu buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, hidup dengan maksiatnya. Semayang tidak, puasa pun tidak dan sebagainya. Sebab itu kita berdepan dengan dia tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Dia ambil masa untuk seseorang tu terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat susah sebab apa? Hati dia keras. Hati dia dah keras. Macam mana batu yang keras tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah nak masuk sesuatu yang bersifat lembut, hidayah Allah, cahaya Allah ni susah. Jadi dia ambil masa tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Nak undang cahaya Allah, hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan maksiat. Orang yang tinggalkan maksiat tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita nasihat dia sekali je insya-Allah dia boleh terima. Ya? Dia tak payah diulang-ulang banyak kali, ya. Tuan-tuan hadirin. Ya, sifat keras hati kita pun selalu sebut, ni hati keras sungguh. Sampai suami mati pun tak menangis. Ya, keras hati sungguh sampai anak mati pun langsung tak keluar air mata. Keras hati sungguh sampai dekat adik-beradik hang boleh buat macam tu. Kita selalu sebut tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, melambangkan hati dia tu sangat keras. Ya, melambangkan hatinya tu sangat keras tuan. Keras di sini, keras hati di sini maksudnya dia susah nak terima nasihat agama. Hati yang mati, hati yang kering, hati yang kuntang, hati yang tidak hidup. Ya, tuan-tuan, berjaga-jaga daripada memiliki hati yang kuntang kering ini tuan-tuan, hati yang mati ini. Tumit al-qalbi, yang disebut sebagai tumit al-qalbi, dimatikan hati kamu oleh Allah Ta'ala. Ini yang kita takut tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ya, kita yang selalu datang kuliah-kuliah agama, sama ada di pagi Ahad ini ataupun malam-malam tuan-tuan, ataupun di mana-mana saja insya-Allah, hati kita tidak akan mati sebab kita selalu dengar nasihat-nasihat agama. Macam mana orang yang tak pernah langsung dalam hidup dia menghadiri kuliah-kuliah ilmu dan sebagainya, sudah tentu hati mereka akan mati tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Sebab itu kita kena jaga sungguh anak-anak kita tuan-tuan dalam hidup mereka, biar mereka ada pengisian majlis-majlis ilmu. Paling kurang pun tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita sendiri yang bagi dekat anak-anak kita. Katakan dalam satu minggu tu pun tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, selain daripada sekolah dia tak pernah dengar nasihat-nasihat agama tuan-tuan. Kita bimbang juga, hati dia akan mati. Ya, apatah lagi yang sudah lepas alam sekolah,
sibuk dengan kerja dan sebagainya, langsung tak sempat untuk hadir majlis ilmu ni, kita sangat bimbang. Ya, dan hadirin yang dirahmati Allah. Baik, sifat kasar, sehingga apabila menerima nasihat tidak berkesan sedikit pun. Ya, okey. Dia kata sehingga apabila menerima nasihat tidak kesan sedikit pun. Ya, maknanya kita berhadapan dengan keadaan macam ni, tuan. Anak murid kita, ya, seorang cikgu berhadapan dengan anak murid dia, tuan. Nasihatlah macam mana pun, dia tak mau nak ikut. Sebab apa, tuan? Kita guna kaedah yang salah. Ya, kita gunakan kaedah yang salah. Dia nak terima nasihat tersebut, dia mesti bermula daripada dalam. Kita kena pujuk dia, tuan hadirin yang dirahmati Allah, daripada dalam. Kita kena perbaiki daripada dalam. Ya, kita kena cek, tengok dia ni jenis semayang ke atas semayang. Saya berdepan dengan pelajar-pelajar, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ya, saya boleh buat kesimpulan, pelajar yang bermasalah adalah pelajar yang banyak meninggalkan salat, ataupun dalam hidup dia tak pernah buat semayang langsung, tuan. Kita kena cek semayang dia. Kalau insya-Allah pelajar ini, tuan-tuan, ataupun seseorang itu dia melaksanakan ataupun dia semayang setiap hari, setiap malam, tuan-tuan, 5 kali dia semayang, dia tak pernah tinggal, insya-Allah. Kalaupun dia terlajak sikit, kita mudah nak tarik balik dia semayang. Kalau orang yang jenis tak semayang, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, ini susah sangat, tuan-tuan. Kita kena sabar sungguh-sungguh. Kita kena buat kaedah yang macam-macam, tuan-tuan. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, ya. Baik. Pasal apa? Sebab hati. Sehingga apabila menerima nasihat tidak berkesan sedikit pun. Hati tidak merasa tersentuh lagi bila disebut maut. Ya, bila orang cerita maut, dia tak rasa apa-apa, tuan-tuan. Bila disebut kullu nafsin za'iqatul maut, Allah sebut dalam Al-Quran kullu nafsin, setiap jiwa, setiap yang bernyawa, za'iqatul maut. Dia sebut za'iqah. Za'iqah tu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu nak menggambarkan al-maut tu suatu keadaan, suasana yang sangat menakutkan. Itu dia kata za'iqah. Dia tak kata kullu nafsin al-maut. Setiap mati tu ada kematian, setiap hidup tu ada kematian. Dia kata za'iqatul maut. Nak menggambarkan saat kematian tu sangat menakutkan. Tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ya, bila sebut mati langsung tak rasa apa-apa, tuan. Sebut mati, dia kata hampir sebut juga orang lain. Orang nak hidup, nak kira nak mati. Dicerita juga oleh tuan hadirin yang dirahmati Allah, ada orang yang macam tu. Ya, tak pernah ziarah orang sakit, tak pernah ziarah orang mati, tak pernah mengiringi jenazah ke kubur. Jadi bila masa dia nak ingat mati, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sedangkan Nabi SAW sebut, aksiru, banyakkan oleh kamu min zikri hadimal lazat. Kena banyak ingat mati. Semalam sampai hari ni berapa kali kita ingat mati? Kita pergi tengok orang mati ada, kita sendiri ingat mati berapa kali, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Nabi suruh banyak kali ingat mati. Dikatakan malaikat Israel setiap hari dia datang ke rumah kita 5 hingga 7 kali. Datang, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, tapi kita tak nampak. Balik lagi tengok dia duduk ada di depan pintu. Berani masuk, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, tak berani masuk, patah balik duduk sini lah. Ya, 5 hingga 7 kali dia datang kepada kita, tunggu arahan daripada Allah. Allah kata pergi cabut roh si anu ni. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak tunggu 1 saat pun, tuan-tuan. Tepat on time dia akan ambil. Tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apalah, dia adalah manusia yang merupakan kekasih Allah. Malaikat minta izin nak ambil nyawa Nabi, nak minta izin dulu daripada Nabi SAW. Kita tidak, tuan-tuan. Dia tak tunggu siapa, tak boleh tunggu anak, tak boleh tunggu siapa. Seorang tua, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dia tak tahu, dia tak buat persediaan untuk mati. Dia minum kopi dekat kedai. Dia pun tak sangka dia tak boleh baliklah ke rumah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, datang satu tayar lori, golek, cabut daripada lori, golek main tuju betul dekat dia. Jatuh tu guli. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kat situ. Mati. Bila-bila masa. Di mana pun kita berada, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, walau kuntum fi burujin musyayadah, kamu tak boleh lari.
Kamu binalah tembok hebat macam mana pun, malaikat maut kata tak boleh masuk. Boleh masuk, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bila disebut kepada orang yang keras hati ni, dia tak rasa takut pun, tuan. Ataupun dia ziarah, kita ziarah orang mati, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita tak ambil pengajaran daripada orang yang mati tu. Setengah orang ziarah orang mati, dia hanya nak tengok orang mati itu saja. Sampai dekat rumah orang mati, tuan-tuan, dia masuk pergi, dia buka selak tengok, lepas tu balik macam tu. Pengajaran dia tak ambil, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Kata apa pun tidak. Sedangkan Nabi SAW, kita bila ziarah orang mati, kita sebut apa tuan-tuan? Sebutlah inna lillahi wa boleh. Nabi SAW kata, iza hadartumul mayyit, apabila kamu datang ziarah orang mati awil marid ataupun orang yang sakit, faqulu, maka kamu katalah khairan. Kata khairan. Khairan. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan pada kamu. Khairan. Kita selalu, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, masuk tengok orang mati, Al-Fatihah, baca Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ahad. Bacalah ayat-ayat apapun, sedekahkan pahala bacaan kita tu kepada si mati itu. Kemudian katakan khairan. Khairan maksudnya itu satu doa, ya Allah berilah kebaikan kepada orang. Dan Nabi SAW suruh lagi kita berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfirli waghfir lahu, Allahumma ighfirli waghfir lahu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan ampunkanlah dosaku. Dan haram sekali-kali menyebut ataupun memperkatakan, memperihalkan keburukan si mati. Jangan cerita apa-apa tentang keburukan si mati pada hari tersebut. Tuan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi orang-orang yang keras hati ni, dia tak rasa apa-apa bila disebut kematian kepada dia. Tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Padahal kita ziarah orang mati, kita iring jenazah orang mati ke kubur, tuan-tuan, sangat banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Kita suatu hari akan diusung macam tu juga. Tak kira yang muda, yang tua, yang kecil, yang besar dan sebagainya. Satu hari akan sampai giliran dalam masa kita, tuan-tuan. Yang digambarkan oleh Nabi SAW bila mayat itu diusung ke kubur, ada dua jenis mayat. Satu mayat yang salih. In kanat salihatan faqaddimuni. Mayat yang salih ni dia akan kata apa, tuan-tuan? Faqaddimuni. Cepat bawa saya masuk dalam kubur. Cepat masuk kan saya dalam kubur. Tak sabar, tuan-tuan, nak terima nikmat Allah bagi dekat dia dalam kubur. Wa in kanat ghairu salihatin. Kalau yang jenis tak saleh ni, tuan-tuan, hidup dia dengan penuh maksiat ni, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dia kata apa? Wa in kanat ghairu salihatin aina wailukum. Dia kata wailukum. Dia maki kita, tuan-tuan. Celaka kamu. Aina tazhabu Nabi. Kamu nak bawa saya ke mana ni? Mudah-mudahan, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita jangan jadi orang macam ni. Jangan besok kita diusung masuk ke dalam kubur, kita teriak seorang-seorang dalam keranda, tuan-tuan, wailukum, maki dekat orang, celaka kamu. Nak bawa saya ke mana? Maksudnya, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dia tak mau dimasukkan ke dalam kubur. Pasal apa? Allah dah tunjuk dah dekat dia. Masa duduk kapal, masa dibawa ke ni dalam kubur besok, saat lagi ni kamu akan berhadapan dengan seksa-seksa yang sekian-sekian, tuan. Jadi dia tak mau masuk. Dan hadirin yang dirahmati Allah, mau tak mau masuk, semua akan masuk ke dalam alam barzakh. Bila masuk dalam alam barzakh, tuan-tuan, semua orang balik, maka tinggallah seorang-seorang. Tuan hadirin yang dirahmati Allah, yatbi'ul mayyita ila qabrihi salasun. Yang akan mengiringi seseorang jenazah ke kuburnya ada 3. Fayarji'ani isnani. 2 akan balik, 1 akan tinggal. Siapa yang akan balik? Harta dan juga ahli keluarga akan balik. Fayarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa wahidun. Siapa yang akan tinggal? Yang akan tinggal ialah amalan yang dia bawa. Itu saja yang tinggal. Kalau bawa RM10 itulah bodai kita, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, sampai hari akhirat padan lah.
muhasabah ni tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Kalau bawa sembahyang sahaja, sembahyang pun 3 kali je satu hari satu malam dia buat. Padan, kata padan tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, nak duduk dalam alam barzakh tu sampai hari kiamat tu. Sedekah pun tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah tak banyak. Daripada dulu sampai sekarang tak sampai RM1,000 dia sedekah. Padan, kata padan tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Sedangkan satu kali tinggal sembahyang pun dosanya sangat besar, sehingga Allah tak bagi rahmat pada dia pada hari tersebut. Tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah laknat orang yang dapat rezeki, boleh makan, boleh pakai, boleh duduk sedap-sedap tapi tak mau sembahyang. Allah laknat orang ni. Jadi dosa dia bawa bertemu dengan Allah, pahala dia bawa sikit tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ya, menjeritlah seorang-seorang tuan dalam kubur tu, tak ada siapa boleh. Ya, dalam keranda tu menjerit juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah manusia boleh dengar jeritan jenazah dalam keranda tu, jenazah yang ghairu salihati tadi ni, la sa'iqa, mereka akan jatuh pingsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dahsyat tak tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah? Dahsyat. Sangat teruk. Ya, kalau manusia boleh dengar, manusia akan jatuh pingsan. Tapi manusia Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi dengar. Macam mana Allah tak bagi nampak malaikat Allah yang berada di rumah kita. Ya, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, burung-burung, semua binatang-binatang yang lain boleh dengar. Ya, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita mendengar cerita-cerita yang macam ini tuan-tuan, kita boleh semaklah diri kita masing-masing. Kalau tidak terkesan sedikit pun, ya, tak ada timbul kesedaran pun tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dia anggap biasa aja benda ni. Benda ni tak pernah siapa pun orang yang mati hidup semula cerita dekat kita apa yang dia lalui semasa alam kubur, tak ada tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ya, orang yang tak mau terima benda-benda yang sifatnya gaib ni tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dia nak tengok benda yang dia boleh nampak baru dia nak percaya. Ni sama sifatnya dengan orang-orang, siapa dia tuan-tuan? Orang-orang Yahudi Bani Israel di zaman Nabi Musa AS. La nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ya, kami tidak akan beriman dengan kamu wahai Musa sehingga kamu boleh lihat Tuhan kamu. Ya, kita jangan macam tu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Yang kata benda-benda ini adalah sifatnya gaib, yang tidak boleh dicapai oleh panca indera manusia yang 5 tu. Tapi hakikatnya ada. Wajib beriman dengan benda-benda yang gaib ni tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Mau tak mau besok dia akan berhadapan dengan pasangan. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di zaman Nabi Musa alaihi salam, bila mereka tak percaya macam tu, Allah matikan mereka. Allah mati sat mereka satu hari. Dan hadirin, yaumun wa lailah, Allah mati satu hari, kemudian Allah hidupkan mereka semula. Allah nak tengok apa ni. Dan hadirin yang dirahmati Allah, lepas mati pun satu hari, Allah bagi rasa mati satu hari. Ada juga yang tak percaya. Ini kata sifat manusia. Tadi dia kata nak beriman selepas kami melihat semua ni secara realiti. Lepas mati dia kemudian Allah hidupkan semula tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ada yang beriman dengan Nabi Musa, ada yang masih kufur dengan Nabi Musa AS. Tuan hadirin yang dirahmati Allah, tak payah cari bukti. Sebab itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, orang kafir ni tuan-tuan, dia cuba nak cari bukti. Yang kata orang Islam kata dalam kubur besok malaikat akan datang. Ya, kemudian malaikat akan soal man rabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka dan sebagainya tu. Malaikat akan datang. Dia ambil tuan-tuan perakam, dia letak dalam kubur tuan-tuan. Dia nak dengar suara betul tak betul. Orang kafir, tuan hadirin yang dirahmati Allah, boleh dengar tak tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah? Tak boleh. Allah tak izinkan, Allah tak bagi. Bila tak boleh, jangan buat kesimpulan benda ni mengarut je, orang Islam ni mengarut je. Dan hadirin yang dirahmati Allah, siapa yang kata mengarut hukum? Alhamdulillah. Ya, dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini alam yang sifatnya hakikat, ya, sifatnya hakikat, ya. Di mana pun dia berada dan juga jenis macam mana pun dia mati, jatuh ke kapal terbang ke, mati dalam laut ke, alam barzakh dia ada. Ya, masuk dalam kubur, Allah Ta'ala akan pulangkan semula rohnya supaya dua-dua dapat balasan.
roh dan juga jasad. Bukan roh saja, bukan jasad saja, roh dan juga jasad dua-dua dapat mati. Yang koma tu orang mati ke nak? Koma belum mati. Koma belum mati. Mati ni maksudnya lecut roh daripada jasad, pisah roh daripada jasad. Tapi orang koma tidak ada taklif untuk dia. Dia tak ada kemampuan untuk melakukan. Besok kalau dia sedap balik, maksudnya dia kena qada balik lah sembahyang dia semasa dalam koma. Kalau dia mati dalam keadaan macam tu, maksudnya diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak bergetar mendengar janji-janji balasan dari Allah dan ancamannya. Bila sebut janji-janji baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak teringin nak buat pun. Macamlah tadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Allah kata bila orang yang sembahyang sunat duha, Allah Subhanahu Wa Taala akan murah rezeki dia tak teringin tuan-tuan. Ni dalam hati tu tak rasa tak teringin. Ni dalam hati tuan-tuan. Kalau dalam hati rasa teringin, balik sekali lagi dia jadi lain tuan-tuan. Itu lain cerita, itu kes yang lain. Ni bila sebut macam tu tuan-tuan, terdetik dalam hati dia, aku pun nak buat juga. Nak buat juga tuan-tuan hadirin. Maksudnya hati kita tak mati. Kalau bila sebut macam ni tuan-tuan, ini untuk orang tua-tua, untuk orang yang nak mati dan sebagainya, untuk orang-orang yang baik, tuan hadirin yang dirahmati Allah dan sebagainya. Baik. Jadi kita bila dengar janji-janji balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maksudnya terdetik dalam hati kita nak buat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, Allah gambarkan orang yang infak pada jalan Allah. Saya dah sebut pada bulan yang lepas tuan-tuan. Bila sebut macam tu, terdetik hati dia nak infak pada jalan Allah. Orang yang korban pada bulan hari raya korban, sekian pahala Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dekat dia. Terdetik hati dia nak buat. Walaupun dia rasa pada masa tersebut dia tidak ada kemampuan untuk melakukan korban, tapi dalam hati dia tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, bila kita terdetik dalam hati, Allah dah bagi dah satu kebaikan. Bila buat sekali lagi, satu lagi dapat. Ini rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman, rahmannya Allah Subhanahu Wa Taala. Rahim Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Teringat saja nak buat benda baik, kita cuba buat, tak boleh nak buat, Allah dah bagi satu kebaikan kepada kita. Tapi benda jahat, teringat nak buat benda jahat, selagi benda jahat tu tak buat, Allah tak tulis lagi. Ini keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bergetar mendengar janji-janji balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ancamannya mengenai hal ehwal akhirat. Dengar hal ehwal akhirat, tidak terasa terancam ataupun tidak rasa takut, tak rasa bimbang. Yang dia bimbang apa dia tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, bila mati besok macam mana harta-harta dia, itu dia bimbang. Nasib dia besok di hari akhirat dia tak bimbang lah. Ini maksudnya orang ni ada hati yang mati, hati yang keras ni tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Bila sebut alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka sebenarnya makan api neraka, bubuh masuk dalam perut mereka. Sebab itu kalau seseorang mati tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dia ada anak yatim. Bila ada anak yatim tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, harta dia kita tak boleh guna. Tak boleh guna tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kecuali untuk kafan, mandi dan untuk menyelenggarakan jenazah dia saja. Nak jamu orang makan tak boleh ambil daripada harta dia tuan-tuan. Kita ambil harta dia tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Kita yang tahu ditumpang makan sama makanan yang disediakan daripada harta anak yatim, ya'kuluna fi butunihim nara. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah. Sebab anak yatim dia tak boleh tasarruf harta, dia tak boleh belanja harta, dia tak sampai lagi. Walaupun dia kata ambil lah, tanya dia kata ambil lah, budak umur 6 tahun tuan, dia kata, tanya dia kat dia, ambil, dia kata, walaupun dia kata ambil tak boleh tuan. Dia tidak sampai masa lagi untuk memberikan keputusan ataupun keizinan, kebenaran untuk tasarruf harta tersebut. Kan? Jadi nak buat benda-benda yang lain,
kena pakat-pakat. Ya, kena pakat-pakat. Tuan hadirin ya. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ni masalah anak yatim tuan. Maksudnya kalau dia dengar macam tu, rasa takut, dia tinggal. Dia dengar saja tak rasa takut, maksudnya dia tak tinggal, hati keras. Ya? Dia dengar alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, terlibat dengan amalan riba, sesungguhnya mereka ini akan dibangkitkan pada hari akhirat besok seumpama seseorang yang disambut, dirasuk oleh syaitan. Yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka kata jual beli ni sama dengan riba. Maksudnya jual beli boleh, riba pun boleh. Tuan hadirin yang dirahmati Allah. Ya, amalan riba, tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam masyarakat kita, tuan hadirin yang dirahmati Allah, sangat berluasa. Ya, sangat berluasa. Kita seboleh-boleh mana tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita kena kenal pasti. Saya ni terlibat dengan riba ataupun tidak. Kalau terlibat, tuan cepat-cepat. Ya, mesti cepat-cepat ambil tindakan supaya jangan langsung terlibat dengan amalan riba. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita tak jadi macam mana orang yang Allah sebut dalam Al-Quran ini dibangkit besok di hari akhirat besok macam orang gila. Yatakhabbatu syaitan minal mas, macam orang gila. Dia susah hati, dia gelisah tuan-tuan, terima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut. Ya, dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ya. Ustaz, macam menurut tahlil tu, ya, kira macam bapak si anak yatim ni meninggal, lepas tu daripada kemudian tu buat menurut tahlil, tapi makan tu macam mana? Maksud dia duit tu, duit sakar tu, sakar boleh. Dia buat menuri lepas bapak dia meninggal tu kan. Ambil buat menuri tahlil. Kalau dah besar-besar dah, anak-anak dia besar-besar dah, kemudian mereka bermesyuarat, mereka bincang, kemudian pakat nak buat majlis tahlil untuk bapa, arwah bapa mereka ataupun ibu mereka, itu tak ada masalah. Sebab yang besar-besar dia ada hak untuk bagi keizinan. Syaratnya mesti semua berkat setuju sebelum difaraidkan harta tersebut. Tuan hadirin yang dirahmati Allah, kalau salah seorang daripada mereka tidak setuju, maksudnya tak boleh. Sebab dalam situ ada bahagian. Ya, tuan hadirin yang dirahmati Allah, dalam amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh orang yang tak terlibat dengan kematian tersebut menyediakan makanan untuk orang yang terlibat dengan musibah. Ya, dan hadirin yang dirahmati Allah, maksudnya kalau jiran kita mati, kita yang sediakan makanan untuk mereka. Apa hadis Nabi SAW, sediakanlah makanan untuk keluarga ahli Ja'far. Ya, maksudnya keluarga ahli Ja'far itu meninggal, maksudnya Nabi SAW suruh para sahabat untuk sediakan makanan untuk mereka, sebab mereka berada dalam kesusahan pada masa itu. Ya, amalan kita tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, si mati itu yang akan sediakan makanan untuk kita. Boleh tak boleh tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah? Boleh kalau daripada sumber yang betul, yang halal. Ya, tak ada masalah. Ya? Satu lagi saya, ya. Atau anak yatim kan. Ya. Jadi kematian suami, isteri kan, adalah harta pusaka tu dia ada anak-anak. Kemudian duit tu dia ambil untuk buat rumah sikit ke, untuk belanja anak dia. Tapi anak dia tak cukup umur kan. Dia gunakan untuk faedah anak-anak semua keluarga dia dah. Macam mana? Sebab apa dia hak anak dia kan. Tapi dia guna untuk buat rumah sikit, beli kereta. Harta pusaka dia kan. Dia sudah tanya Ustaz, saya pun beli orang sebab ada kes kan. Macam mana? Sebab dia anak dia tak ada pusaka apa, anak-anak dia ada 4 orang tinggal kan. Harta tak difaraidkan lagi. Tak lagi, pasal nak kecil kan. Ada dapat apa berhenti suami dia kerja kerajaan kan, dapat ganjaran, dapat berhenti apa semua kan. Kemudian duit tu dia ambil untuk buat rumah, beli kereta, lepas tu sarah anak sekolah. Lepas tu sebenarnya kalau ikut bagi anak tu ada kan. Ya. Dia 1/8 dia kata isteri tu. Isteri bila ada anak dia dapat 1/8. Ya. Tu yang tu saya buat. Kadang-kadang tu tengok benda tu berlaku dalam masyarakat. Memang berlaku. Macam mana? Saya pun
Dia kena guna itu kan untuk anak-anak. Tapi dia beli rumah pula lah, buat rumah. Beli kereta pula, nak kemudahan anak kan, nak bawa sana sini. Sepatutnya bila si mati itu meninggal, maksudnya harta yang dimiliki oleh si mati itu adalah harta pusaka. Bila harta pusaka, dia kena terus faraid kepada orang-orang yang berhak menerima. Cepat-cepat tuan hadirin yang dirahmati Allah. Jadi dalam masalah tadi saya tahukan dulu. Ya, sebab di situ ada anak yang kecil. Anak kecil. Kalau anak yang besar, ibu tadi boleh minta keizinan daripada anak yang besar. Anak-anak kata tak apalah, untuk kebajikan kita sekeluarga, tak apa, mak boleh guna dulu. Sebelum mak nak faraidkan kami, mak boleh guna dulu. Ayah tu boleh. Ini ada anak yatim ni pada hari ini. Ya, nanti saya jawab akan datang. Ya. Sebab ada anak kecil, ya, ada anak yatim. Kira anak yatim, Ustaz. Ya. Kira anak yatim. Anak yatim. Guna duit anak yatim kan. Sebab belum difaraidkan lagi. Belum balik anak. Yang seorang bawa masuk Jadi nak selamatnya maksudnya dia kena faraid. Kena faraid. Jadi bahagian dia ambil satu simpan untuk dia faraid. Akaun dia. Dan anak-anak pun bila dah difaraidkan nanti dia boleh bincang semula, anak-anak ni boleh bincang semula dan dia boleh hebahkan balik harta yang difaraid tersebut tu kepada mak dia. Kalau dia ingat mak dia tak ada punca pendapatan untuk sara adik-adik yang masih kecil ni, tak ada masalah. Bila difaraidkan boleh hebah semula. Bila disebah semula. Tapi belum difaraid tak boleh. Bagi saya setakat ni saya berpendapat maksudnya sebab ada anak yatim harta tersebut bermasalah. Kecuali atas keperluan-keperluan yang wajib, yang wajib. Macam sekolah anak wajib, macam buat rumah, beli kereta baru tu, itu kena tengok balik. Anak sekarang kan Ustaz. Itu kalau kata suami yang meninggal, kalau isteri yang meninggal, isteri dia meninggal kata Isteri tak suami. Kalau lah kata nanti yang soalan tadi isteri yang meninggal, suami yang meninggal, tanggungjawab atas isteri lah. Tapi kalau lah isteri itu meninggal, suami yang dia ada, suami bapak budak ada, macam mana? Harta si isteri raib juga lah kan? Ada harta pusaka juga. Harta pusaka juga. Dia tak boleh semua bagi kat bapak. Jadi bapak tu dia tak boleh semua ambil. Tak boleh guna macam tak boleh juga. Kena faraid. Bapak dia ada bahagian dia, anak ada bahagian. Dia tak anak yatim. Sebab kalau walaupun dia ada anak kecil tadi, bukan anak yatim. Anak yatim ialah anak yang kehilangan bapa. Kita anak yatim, bapa, yatim piatu mak. Yatim piatu dua-dua tak ada. Islam dia kata anak yatim maksudnya anak yang kehilangan seorang apa tu? Orang yang menyara hidup dia. Siapa dia? Bapa. Kehilangan bapa. kalau mak yatim, mak meninggal, bukan yatim lah. Mak meninggal? Budak yatim. Tak. Bapa ada? Bapa dia cari rezeki. Bapa tu dia ada, bapa kena cari rezeki. Bukan bapa perhabis harta mak dia. Yatim piatu. Bila mati mak dengan bapa, yatim piatu. Mak tak ada. Pasal apa mak tidak dibebankan tanggungjawab menjaga keluarga. Bapa tu kena cari sumber rezeki yang lain. Atau kena faraid. Atau kena faraid. Atau mak tu kena faraid. Masalah harta faraid ini sangat rumit tuan-tuan, dan sangat memberikan kesan yang cukup negatif kalau tidak diuruskan dengan baik. Sebab itu seelok-eloknya kita kalau dah rasa dah nak mati
Kita bagi siap-siap. Kita bagi siap-siap semasa hayat kita masih ada. Asal nak mati tak tahu. Tapi orang nak mati kemungkinan rasa, tuan-tuan ya. Sahabat saya baru ni minggu lepas, ya, kencing manis, jantung, darah tinggi, buah pinggang, ya, pergi Kuala Lumpur pada hari tersebut. Pergi Kuala Lumpur, Selayang, hospital Selayang tu nak buat rawatan mata sebab tak nampak. Dia pergi sekolah pun tak boleh nak mengajar. Duduk sekolah, duduk saja, ya. Pagi hari tu anak bawa kereta sampai dekat Tapa. Dia kata ish, rasa tak larat, kita patah balik. Kita pergi hari lain, kita patah balik. Anak pun bincang dengan mak, ya, okay, patah balik. Patah balik tak sampai pun tuan, meninggal dalam kereta. Ya, tuan hadirin yang